Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 9 hari bulan 8 2026 merupakan hari pertama untuk saya menjalankan kursus in Enterprise Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kedua 10 hari bulan 8 2026. Saya sedang melakukan tugasan khusus student in Enterprise Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ketiga 11 Ogos 2026. Saya melakukan tugasan khusus student in Enterprise Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari keempat 12 Ogos 2026. Saya menjalankan tugasan khusus student in Enterprise Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kelima 13 Ogos 2026. Saya menjalankan kursus student in Enterprise Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-6 saya menjalankan kursus student in Enterprise Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-7 17 Ogos 2026. Saya menjalankan kursus student in Enterprise Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-8 18 Ogos 2026. Saya menjalankan kursus student in Enterprise Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-9 19 Ogos 2026. Saya menjalankan kursus student in Enterprise Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-10 20 Ogos 2026. Saya menjalankan kursus student in Enterprise Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-11 21 Ogos 2026. Saya menjalankan kursus student in Enterprise Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-12 bertarikh 23 Ogos 2026. Saya menjalankan kursus student in Enterprise Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-13 24 Ogos 2026. Saya menjalankan kursus student in Enterprise Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini merupakan hari yang terakhir, iaitu hari ke-14, 25 Ogos 2026. Saya telah menyelesaikan tugasan bagi khusus Student in Enterprise Program.